Episod 5. Kalau tak ada medical card tak apa ke? Dia bukan cerita pasal medical card ada tak apa ke. Dia macam ni, kita ada option lagi. Kalau tak ada medical card, kita ada option hospital government. Tak salah lah bagi government, okey je. Sebenarnya yang bermasalah adalah kita terpengaruh. So contoh saya bagi situasi di mana kita ada sakit kanser lah. Okay? Contohnya saya ada sakit kanser. Bil saya tetap kena bayar. Hutang saya tetap kena bayar. Tapi dalam masa yang sama, bila saya dah kena kanser ni, saya dah tak boleh pergi kerja. Saya ini semua kena buat treatment. Katalah treatment saya selama 6 bulan ke setahun. So, pihak majikan pun akan suruh kita rehat. Jadi macam mana kita dapat income? So, income kita tu sebenarnya daripada pampasan sakit kritikal, pampasan kemalangan, pampasan wanita. Jadi sebenarnya ini adalah yang lagi penting daripada medical card. Dan kalau kita ada pampasan ni, kata kita ambil pampasan RM100,000. Kena cancel kita dapat RM100,000. Kan boleh macam-macam yang kita bayar. So jangan risau. That's why ada je pilihan selain daripada medical card. Seterusnya, mana satu penting medical card ke, pampasan itu ke, pampasan ini ke, itu ke, ini ke. Banyak sangat kan option. So tak tahu nak pilih mana satu. Tunggu episod 6.